Airport ini dibina di tengah lautan. Masalahnya, tempat ini makin lama makin tenggelam. Inilah Kansai Airport di Jepun, projek mega bernilai USD 20 bilion dan yang pertama dibina di atas pulau buatan manusia. Untuk bina pulau ini, 3 buah gunung diratakan semata-mata untuk mendapatkan cukup tanah sebagai asas di dasar laut yang dalam. Terminalnya pula sepanjang 1.7 km, menjadikannya terminal lapangan terbang terpanjang di dunia. Dan yang paling hebat, pulau ini masih kukuh walaupun dah lalui taufan besar dan gempa bumi kuat macam gempa Hanshin pada tahun 1995. Tapi ada satu masalah besar. Jurutera tersilap anggar kadar penurunan tanah. Mereka jangka pulau ini akan tenggelam sekitar 5.8 ke 7.6 meter dalam masa 50 tahun. Tapi baru 15 tahun beroperasi, ia dah tenggelam lebih 8 meter. Sekarang kadar penurunan dah perlahan, tapi masih ada pakar yang risau pulau ini boleh capai paras laut menjelang tahun 2056 dan akhirnya tenggelam. Tapi buat masa sekarang, airport ini masih beroperasi dan tetap diiktiraf sebagai salah satu lapangan terbang terbaik di dunia. Apa pendapat korang? Tolong komen sikit.